Saudara, di awal perbincangan tadi saya ada kongsikan mengenai bagaimana perlukasan TVET bukan lagi tentang melahirkan pekerja mahir semata-mata, tapi untuk kita membentuk generasi pencipta peluang yang mampu menggerakkan industri masa hadapan, seperti kita bawakan tetamu kita Encik Syafiq dan juga Encik Huzairin daripada IKM Alostar Kedah. Baik, kita nak tanya juga, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Encik Syafiq sebagai seorang usahawan TVET, saya kira dalam mungkin sebelum memasuki bidang TVET ini dan juga selepas mendapat ilmu-ilmu ataupun input-input penting daripada diploma teknik usahawan ini sendiri? Saya secara jujurnya, sebelum masuk IKM Alostar ni, saya seorang yang sangat introvert. Tak boleh nak jumpa orang, tak boleh nak berdepan dengan masalah yang kuat. Jadi selepas saya dapat masuk dengan IKM Alostar ni, barulah saya mula boleh bercakap dengan orang, bolehlah buat kerja-kerja yang masalah berat pun boleh, tak ada masalah. Dan berbagai lagi lah masalah cabaran yang diatasi. Ya, dan saya nak tanya juga kepada tenaga pengajarnya. Kita dah tanya banyak sebenarnya kepada alumni atau produk yang dihasilkan oleh Encik Huzairin sendiri. Kepada Encik Huzairin, sejauh mana sebenarnya kita nak melihat dalam konteks kerjasama antara institusi TVET, industri dan juga usahawan dalam kalangan alumni seperti Encik Syafiq ini dapat membantu memperkukuh rantaian bekalan itu sendiri dan juga peluang pasaran untuk usahawan teknologi? Okey, sebenarnya kami di MARA nak membangunkan usahawan-usahawan belia baru ni. Jadi kita tengok berapa peratus usahawan kita telah mengikuti dalam perniagaan perabot ni lah. Jadi di samping tu, bila kita buat sesuatu program ni, kita mesti bersama dengan agensi-agensi yang tertentu seperti lead body, sepertinya NTIB. Di bawah NTIB ni, Malaysian Timber Industry ni, di bawah daripada NTIB ni ada satu bahagian, iaitu bahagian pembangunan usahawan Bumi Putra. Dan begitu juga dengan MARA. MARA juga kita ada bahagian pembangunan usahawan MARA sendiri. Jadi kita juga di MARA juga kita dalam bahagian kemahiran dan teknikal MARA juga. Jadi kita groom termasuklah di Sarawak, pihak pusaka Perbadanan Kayu-Kayan Sarawak juga bersama kita. Jadi agensi-agensi ini kita duduk bersama dan membincangkan bersama bagaimana kita nak bawa usahawan-usahawan muda ni. Dan di samping itu kita juga kena bersama dengan Persatuan Kayu-Kayan Malaysia yang berdaftar, dan kolaborasi yang kita buat bersama dengan industri-industri seperti Pasarana Global dan Grand Bank, Asahi, Mazharul Furniture, Adunan Komersial, Impressive Wood, dan banyak macam-macam lagi lah nama-nama kita bersama bekerjasama demi membangunkan usahawan-usahawan ni. Bila kita dah bersama kolaborasi dengan mereka, bila kita mereka utamanya bahagian pembangunan usahawan MARA dan bersama dengan bahagian kemahiran dan teknikal MARA bersama dengan bahagian BIK MARA, semualah yang ada dalam MARA, ekosistem MARA sedang membantu untuk usahawan kabinet bangun dan bangkit untuk melahirkan usahawan baru muda. Ya, dan saya kira juga sebagai tenaga pengajar dan juga dengan kerjasama daripada semua pihak yang terlibat, industri dan juga usahawan, pasti akan timbul satu perkembangan baru dalam bidang teknologi ini, dalam bidang keusahawan yang mungkin boleh kongsikan juga trend teknologi baru sekarang ni Encik Huzairin yang diberi tumpuan dan pastinya oleh usahawan yang lahir daripada institusi TVET seperti IKM sendiri. Alhamdulillah, dalam sektor MARA sendiri, dalam sektor MARA ni kita banyak bahagian-bahagian yang terlibat dalam melahirkan usahawan. Contohnya untuk melahirkan seseorang usahawan tu, kita perlukan dengan bantuan-bantuan daripada bahagian pembangunan usahawan MARA, bahagian pendidikan keusahawanan MARA. Utamanya dalam MARA ni juga dia ada pensyarah dibagi pada dua, iaitu pensyarah teknikal dan pensyarah keusahawanan. Jadi kita groom, dan dalam situlah kita cabaran-cabaran benda-benda yang baru. Contohnya dulu nak jadikan usahawan masa kita belajar ni, kita nak cari buat sale. Macam mana kita nak buat sale? Kan? Jadi kita tak boleh nak buat sale. Tapi bila kita dah masukkan satu sistem yang kita panggilkan daripada bahagian kemahiran dan teknikal MARA, kita buat satu pendidikan yang baru. Masalah baru, jadi macam contohnya saudara Syafiq ni kita dapat lahirkan dengan mengikut SOP kita sendiri, silibus kita sendiri, dan disokong oleh semua bantuan-bantuan yang lain lah.